Sebuah lori kontena diubah suai untuk menyimpan minyak diesel sehingga 18,000 liter diperolehi daripada beberapa stesen pam minyak di sekitar Shah Alam. Taktik licik itu dibongkar oleh pasukan penguatkuasa KPDN Selangor setelah menggempur premis pengumpulan minyak di Subang Bestari. Saksikan perincian Optiris KPDN Selangor. Serbuan dalam Optiris ke atas sebuah permis di kawasan Subang Bestari oleh penguatkuasa KPDN Selangor telah membongkar taktik licik sindiket menjalankan urus niaga diesel tanpa kebenaran sah. Serbuan yang dilakukan pada awal pagi 13 Januari lalu telah menemukan sebuah lori kontena yang diubah suai untuk menyimpan diesel dalam kuantiti yang besar sebelum dipindahkan ke dalam tangki lain di premis ini. Operasi tersebut dilaksanakan hasil risikan selama sebulan dengan kerjasama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor melibatkan kekuatan 20 orang anggota. Terdapat beberapa buah lori tangki bersaiz sederhana di premis tersebut yang dipercayai diguna untuk membawa diesel dari premis ini kepada pihak tertentu. Ini adalah lori kontena yang telah diubah suai bagi mengaburi pihak berkuasa daripada mengesan kegiatan mengumpul diesel berskala besar menerusi tangki simpanan di dalam kontena tersebut. Terdapat suis khas serta pam untuk menyedut diesel ke dalam bahagian kontena setelah tangki lori itu penuh. Isi penuh kapasiti 250 liter dan dia untuk 250 dia akan automatic off. Dia akan off button ni. Bila off button, automatic pump akan terus sedut sampai hantar ke kontena belakang. Itu jaga dia. Ini pump dia. Bila dia modified pump ni. Dan dia bijak, dia gunakan piping yang semua cover. Maknanya tak nampak dia salur ke belakang kan. Dia semua cover. Semua cover. Ni pump dia. Minyak ni. Terus ke sana. Lori ini dipercayai digunakan untuk membeli diesel cara berperingkat dari beberapa buah stesen minyak sekitar Shah Alam. Tangki khas yang dibina dalam kontena ini mampu menyimpan sehingga 18,000 liter diesel. Minyak itu kemudiannya dipindahkan ke dalam tangki-tangki lain di pusat pengumpulan ini untuk diagihkan kepada pelanggan. Menurut Ketua Penguatkuasa Negeri KPDN Selangor, kes melibatkan pengubahsuaian lori kontena sebagai medium penyelewengan diesel dalam skala besar merupakan kes pertama yang dikesan bagi tahun ini. Tambah beliau, kebiasaannya kes melibatkan lori tangki yang diubah suai secara konvensional. Namun, penggunaan lori kontena menunjukkan modus operandi yang lebih tersusun dan terancang. Pihak berkuasa juga berjaya mengumpul risit-risit pembelian diesel yang terdapat di dalam lori. Selain itu, maklumat urus niaga oleh pemilik premis turut dijadikan bahan siasatan bagi mengenalpasti individu, syarikat serta rantaian pengedaran diesel termasuk sumber bekalan dan destinasi akhir bahan api tersebut. Dianggarkan keseluruhan diesel yang dirampas mencecah kira-kira 21,000 liter dengan nilai sekitar 60 hingga 61,000 ringgit Malaysia. Dalam operasi itu, 5 lelaki tempatan berusia antara 40 hingga 50 tahun dipercayai berperanan sebagai pemandu lori, kelindan serta penjaga premis telah ditahan untuk membantu siasatan. Oh ya, jaga saiznya. Bukan, saya kerja tangan. You tahu tak kalau you sampai pada orang tak ada dokumen dengan salahnya. Dua-dua penjaga barang kawalan, supply pun kena ada dokumen, yang terima barang pun kena ada dokumen. Sindiket ni cuba mengaburi mata penguatkuasa dengan menggunakan lori kontena, yang mana tuan-tuan boleh nampak di belakang ni, mengutip bahan kawalan yang diacaki diesel di stesen minyak dan loading di sini di tempat pengumpulan untuk dibekalkan di tempat premis yang kita hari ini. Dan hasil serbuan kita hari ini, kita telah menahan 5 orang suspek lelaki
warga negara dalam lingkungan umum 40 hingga 50 tahun yang dipercayai berperanan sebagai pemandu lori, kelindan, yang menjaga premis ni semua kita tahan. Dan anggaran keseluruhan bahan api diesel yang kita sebuah ini lebih kurang mencecah sehingga 21,000 liter. Dengan anggaran nilai mencecah sehingga 61,000 lebih jumlah di segi ringgit Malaysianya. Dan anggaran keseluruhan sitaan keseluruhan termasuk lori kontainer sebagainya dianggarkan lebih kurang 300,000 anggaran nilai sitaan hari ini. Dan kes ini akan disiasat di bawah Atas Kolom Bekalan dan kita akan memfokuskan siasatan untuk kena pasti siapakah individu yang terlibat, syarikat yang terlibat dalang di sebalik sindiket ni. Kita akan buka kesiasatan dan pegawai penyiasat kita akan buat siasatan lanjut. Laporan Fasil Idris, 999. Kita gempur di laut dan di darat.